Okey, apa khabar korang semua? Nama saya Lau. So, hari ni kita buatkan satu video untuk Nissan Civilian Resort Saloon. Sebab apa kita buat video ni? Sebab kita first time bawa masuk Nissan Civilian ni. Okey. Ini adalah spek original, bermaknanya ini adalah original motorhome. So, kejap lagi saya akan bawa korang pergi tengok bahagian dalam tu macam mana, dengan apa-apa yang sudah dipasang untuk motorhome bus ni. Okey, mesti ramai tanya kat kita sebab lesen untuk memandu bas ni boleh ke tidak. Okey, bahawa kita menggunakan lesen D biasa, kita dah boleh bawa bas ni. Sebab apa? Sebab berat untuk Nissan Civilian ni adalah 3,600 kilo. Okey, bagi kat kita boleh bawa sampai 4,000 kilogramnya kenderaan. Bermaknanya Nissan Civilian ni adalah qualified bagi kat kita boleh memandu menggunakan lesen D biasa. Kita tak tengok berapa roda, walaupun Nissan Civilian ni belakang double axle, maknanya tayar dia adalah double dekat belakang. Total untuk bas Civilian ni adalah 6 tayar. Atas sini ada shore power untuk cucuk masuk, walaupun dia tulis AC 100V, tapi kita dah fully convert untuk kepada 220. Tengok daripada belakang, korang boleh nampak dekat atas ni ada satu aircon kita yang pasangkan. Pasal dekat Jepun memang tak ada aircon. So yang kedua, kita dah pasangkan generator. Okey, bagi korang tengok. Sebab apa nak pasang generator? Generator kita boleh hidupkan shore power 220. So bermaknanya Nissan Civilian ni pergi kat mana-mana pun ada 220 punya power. Boleh charge laptop, boleh on aircon dengan sebagainya. Bagi generator ni adalah menggunakan petrol. So tempat untuk isi petrol adalah dekat sini, dekat belakang tayar dia. So tempat untuk isi diesel pula dia dekat sini. Okey. So maknanya untuk kenderaan ni kita kena isikan dua-dua cara lah. Satu, generator untuk petrol. Untuk Nissan engine dia adalah diesel. Okey, bagi kita sekarang kita tengok bahagian dalam. So dekat dalam ni, kenapa saya cakap Nissan Civilian ni condition dia cantik? Sebab mileage dia sungguh-sungguh rendah. Okey, bagi kereta ni adalah tahun 2000, kalau saya tak silap 2001 ke 2002. Tapi kalau kita tengok balik mileage dia, baru je 70,000. Start pun smooth, cantik je. Okey, kita tengok mileage dia baru 78,000 saja. Okey. So bahagian dalam ramai confused. Atas ni adalah untuk heater, bawah ni je untuk aircon. Ini untuk heater belakang. Kita dah cakap ni adalah angin. So bagi aircon adalah dekat atas dia. Okey, ni adalah aircon. Okey. So ingat ini adalah heater. So yang kat atas baru dia angin. So datang asas radio Panasonic. Dan owner tu dia tambahlah speaker ni. Okey, untuk bagi lagi sedap dengar lagu semua. Tambah tutor. Okey, kat tepi driver ni adalah satu seat untuk kanak-kanak. So dekat tepi tu passenger seat. Kat belakang tu satu almari. Okey. So kita dah tengok bahagian depan. Jom kita tengok bahagian belakang pula. Okey, pintu masuk seperti biasa. Masuk dekat tengah. So bila kita masuk je, kita nampak ada satu seat hadap menghadap. Okey, so ni boleh duduk 2 orang. Sebelah sini juga boleh duduk 2 orang. So bila kita masuk pula, peti ais dia dekat sebelah kiri kita. Okey, ni adalah peti ais 12 watt. Okey, ventilation dekat tengah. So yang kat tepi-tepi ni semua yang aircon lah. Okey, sebelah kiri saya ni adalah satu kabinet dan sinki pula dah sediakan. Sebelah kiri ni adalah tempat untuk kita dibenakan tandas. Tapi untuk owner ni dia tak buat apa-apa lagi. Dia nak buat untuk storage je. Ini pun kita dah pasang solar system, dah pasang aircon. So ini adalah dia punya rooftop aircon yang terbaru ni. Untuk kita nak hidupkan aircon senang je. Kita boleh onkan generator dekat tepi ni. Okay, kalau kau nampak generator, kita tekan button start je. Tekan button start, dia akan auto start. Dan bunyi tu memang senyap lah, tak bising. Okey, bila dah on, kita boleh on aircon. Remote dekat sini, kita onkan aircon dia lah.
Okey, dah boleh on aircon. Boleh nampak lah, ni adalah kita punya panel untuk kita punya kita punya generator. Okey, sebelah sini switch semua dah ready. Maknanya genset dah on, kita bermaknanya kita ada satu shore power yang dah cucuk masuk dah. Okey, so kat tepi ni saya pun boleh tunjuk juga, ni adalah tempat bagi kita on api, peti ais, api untuk dalam, onkan lampu semua. Ni adalah lampu. So kita boleh check juga voltage dia. So inilah semua ya. So dekat bawah ni adalah inverter mode dia. So tapi kita off lah, kita gunakan shore power dekat luar. Switch ini adalah untuk luar dengan dalam. So luar ini atas bahagian luar, maknanya daripada charger, daripada generator, charger dekat bateri dia. Yang kat bawah ni adalah untuk on inverter. So ini semua dah siap ready, semua ada api semua. So tambahan 12 volt semua dah ada, boleh charge handphone. Okay, ni adalah meja tengah tadi yang kita masuk, kita tunjuk tu. Tengah sini pun sama, kita boleh buatkan satu katil juga. So dekat tengah-tengah sini adalah lampu. Okey, semua kita boleh on. Kita pagi sekarang kita dah on genset, dah on aircon semualah. Okey, memang senyap lah dekat dalam, memang tak ada bising sangat. Okey, singki kita dah ready semua. Ini adalah keseluruhan untuk bagi bas motorhome ni, harga lebih kurang dalam 185,000. Siap semua, siap dengan on the road. Okey. Kita ada lain-lain jenis juga. Ada Nissan Civilian, ada Toyota Coaster, ada Hino bus. Kita boleh pilih. Okey. Untuk pengetahuan saya, setakat sekarang ni untuk lesen D biasa boleh juga drive bas motorhome ni. Sekian untuk video kali ini. Kalau korang berminat nak tengok motorhome yang mana-mana, korang boleh komen di bawah dan aku akan buatkan video yang seterusnya. Sekian tu juga. Terima kasih banyak. Bye bye.